ASB, tabung haji, emas. Mana yang lebih sesuai untuk buat simpanan? ASB dengan tabung haji ni senang sahaja. Okey, ingat betul-betul. Instrumen ASB tabung haji untuk simpanan jangka masa pendek, short term. Maksudnya, tuan-puan simpan untuk digunakan dalam masa terdekat. Bila? Tahun depan, hujung tahun ini. Pergi simpan dekat ASB tabung haji. At least duit tuan-puan beranak juga. Berapa persen? 4 hingga 6% setahun. Tapi kalau emas ni untuk jangka masa panjang, long term investment at least 2 tahun dan ke atas. Mana tidaknya? Ini contoh saya buat. Saya beli tahun lepas 100 gram ni sekitar RM32,000 sahaja. Hari ni 100 gram, berat yang sama, design yang sama, ketulinan emas yang sama, nilai dia dah cecah RM60,000 dah. Jadi, tuan-puan nampak tak mana yang lebih sesuai? ASB, tabung haji, emas. Tahun ini saja kenaikan harga emas sudah melebihi 50% kenaikan harga emas. Jadi, bermula sekarang dengan menabung di akaun emas Gap Public Gold. Kita boleh menabung emas rendah RM100 sahaja, minimum. Bila-bila waktu sahaja kita boleh menabung. Daftar percuma, tiada komitmen bulanan. Siapa simpan, dia dapat, tak simpan, tak dapat. Simpan sikit demi sedikit, cukup grade emas nanti, tukarkan kepada emas-emas fizikal. Sebab apa? Sebab emas fizikal ni lah emas yang terbaik. Bukan saya yang kata, tapi pakar emas yang kata, mentor saya sendiri iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Berminat boleh klik link dekat bio atau rujuk pin video yang saya sertakan. Saya akan bantu sebaik mungkin.